saya Afi. So bagi saya sebab tema dia itself buatkan rasa dia istimewa. So tema dia serumpun kan. And then dia buatkan kita rasa macam yang kita ni semua bersaudara. Walaupun kita berbeza dari segi negara, tapi kita secara amnya mengumpul dan juga berkongsi tradisi yang sama. Sebab kita dapat berkumpul rakyat Malaysia, bukan sahaja rakyat Malaysia, serumpun daripada Indonesia, Thailand, Philippines dan juga dari luar negara pun turut bersama-sama menyambut Hari Malaysia di Malaysia, dan Malaysia kini makin dikenali di serata dunia. Anda akan tiba di Pavilion Bukit Bintang. Anak Abdul tengah tunggu. Enjoy, have fun. Sambutan Hari Malaysia tahun ni paling best kita dapat cuti panjang lah. So daripada Jumaat 11 September orang dah start long weekend. Hari Malaysia has always been special because we celebrate the togetherness among Malaysia. I think this year has also tested our unity in so many ways, but that one thing that even as y'all can see here today, nothing can break the bond that Malaysians has built on themselves. Okay, selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia untuk semua. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia.